Assalamualaikum dan hai semua. Jadi pada video kali ini kami akan membentangkan tentang cara-cara untuk menggunakan peti pertolongan cemas. Hai, nama saya Izanli. Hai, nama saya Farisha. Hai, nama saya Asfar. Dan nama saya Muhammad Aziz Farhan. Okay, maka saksikanlah pembentangan kami. Pengenalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam kecemasan, tindakan awal boleh menyelamatkan. Bayangkan rakan-rakan anda mengalami kecederaan yang serius, kerusakan, luka ataupun pingsan. Panik bukan solusi. Malah, tindakan awal inilah dapat membantu. Jadi, pada video kali kita akan belajar tentang langkah-langkah pertolongan cemas untuk menyelamatkan nyawa orang. Contoh situasi pertama dan cara rawatannya. Zali! Mika, apa nak buat ni? Aku tak tahu, pergi cari orang. Ya. Tolong! Jangan risau, rakan. Saya membawa peti pertolongan cemas. Pertama sekali, cari peti pertolongan cemas yang berdekatan dengan anda. Gunakan kapas untuk membentikan pendarahan. Selepas sudah berhenti, bersihkan. Selepas luka sudah kering, usapkan krim atau cecair antiseptik pada luka. Dan akhir sekali, gunakan pembalut luka untuk membalut luka. Contoh situasi kedua dan cara rawatannya. Pertama sekali, cari kain anduh ataupun kain kedung. Bentangkan kain dan lipat hujung ke hujung sebanyak 2 kali. Letakkan satu belah hujung kain di bahagian bahu yang sakit dan lagi satu belah kain di bahagian bahu yang tidak sakit, diikat ke belakang tengkuk pesakit. Pastikan ikatan tidak terlalu longgar atau terlalu ketat. Untuk mengikat balutan, ikatan yang digunakan adalah ikatan buku sila. Ikatan buku sila ini digunakan kerana ia mudah dibuka. Kemaskan ikatan di tepi lengan supaya balutan nampak lebih kemas. Kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, CPR atau bantuan pernafasan kecemasan merupakan satu kemahiran yang sangat penting untuk menyelamatkan dalam situasi kecemasan. Tindakan pantas dan betul boleh menentukan sama ada seseorang itu hidup atau meninggal dunia. Ingatlah, satu tindakan kecil kita pada hari ini mungkin menentukan seseorang itu terus hidup pada hari esok.